Selamat pagi, guys. Hari ni saya dah sampai kebun. Hari ni saya tengah tengok adik saya masak burung. Sup burung dengan masak kicap. Okay, stay tune guys. Yang special hari ni guys, ada ni. Ada petai. Ipar saya panjat dekat kebun mak saya tadi guys. Ni petai buah kecil ya. Kita panggil sini petai padi. Yang besar lah itu kita panggil petai blue. Ada yang buah kecil je. Banyak guys. Sedap ni kalau buat sambal ni. Okey, jap. Ni guys. Kita orang nak masak apa? Kak adik saya masak kicap dengan buat sup sikit lah. Burung punai. Hasil ipar saya menyuluh mam tadi. Menyuluh burung punai. Kicap pun nak jadi dah. Tak gam tak? Tak lah. Sikit. Tak lama nak masak dah guys. Burung masak kicap. Kita letak lada sikit bagi dia pedas. Sedap ni, bau pun dah wangi dah. Sekejap lagi saya nak masak sup ayam campur sengom pula. Ni guys, budak-budak makan dulu sebab dah lapar dah. Sedapnya ya? Sedap. Adik saya pun nak makan, dah lapar dah. Kronik. Sebab tak makan lagi. Ada nasi, ada petai. Okey guys, saya nak pergi ambil daun sengom jap. Nak buat ayam manuk. Sup ayam manuk. Daun sengom atau daun pepijat ke atau daun kersang sama je lah. Nak buat sup ayam campur daun sengom. Batang beban guys. Beban bukit. Ini buah beban. Tak boleh mabuk. Nanti mulut berbuih meninggoy. Cantik bunga ni. Ni nama dia kalau tempat kita orang daun pelayu urat. Ni kalau macam kaki bengkak, urat tak alih boleh pakailah daun dia. Ni bunga dia. Kita ambil sengom, daun sengom. Ni dia guys, daun sengom ataupun daun kersang ataupun daun pepijat. Ni pokok dia. Pinang dulu. Ni pokok tongkat ali atau kita orang panggil sini penawar pahit. Tongkat ali. Kita nak cari pinang jap. Adik saya susah cari pinang. Ada tak lagi tak tahulah pinang mak saya ni. Itu pokok palai. Palai kecil ni. Tak ada, semua dah. Ada buah pinang guys. Buah pinang dah besar-besar tumbuhnya.
Belum boleh tanam. Ini nak cabut ni. Banyak nyamuk guys. Yang ni saya nak tunjuk satu lagi. Yang ni kita orang selalu buat bakar-bakar. Kita di sini panggil rabun, daun midu. Buat ubat pun boleh ni. Ni scrub getah. Wangi sekali baunya. Kita nak balik guys. Saya nak masak pula. Masak ayam sengom. Manong sengom. Daun halia. Buah Ni halia bara yang suami saya tanam. Hidup segan mati tak mau. halia jerenang. Halia bara. Jerenang atau jerenang? Halia jerenang. Halia jerenang ke? Liak jerenang. Liak jerenang. Guys, saya nak masak. Ni ada bahan-bahan dia. Ada bawang putih, bawang merah, halia. Yang ni daun sengom teh saya ambil dulai. Ni dia manong. Saya nak panaskan kuali, saya nak masak dulu lah. Kuali panas dulu sebelum nak masak. Kuali pun dah panas, kita masukkan minyak sikit. Minyak sikit. Kuali masak, tunggu kuali masak pula. Tunggu kuali panas dulu, tunggu minyaknya masak. Kuali pun dah masak, kita masukkanlah bawang putih, bawang merah, halia. Bawang pun dah garing, dah kekuningan. Masukkan manuk. Suami saya ketagihan guys, makan kuah sengom hari-hari. Kita tunggu air manuk kering dulu guys. Kita tambah air, baru kita tambah daun sengom. Stay tune guys. Okay guys, air daging manuk pun dah kering dah. Kita masuk ke air dulu.
terjun. Sup terjun. Sup manuk terjun. Gaul-gaul dulu. Kuah dia Nyamuk tadi. akan kering sikit nanti baru kita masuk daun sengom. Okay guys, kuah ayam dah menyusut dah kering sikit dah. Kita masukkan Ajinomoto dan garam. Garam dan Ajinomoto. Garam. Ajinomoto. Gaul. Dah siap gaul, kita rasa. Rasanya dah okey, kita masukkan daun sengom. Wangi guys bau dia. Kena masak cepat guys, abang saya dah lapar dah. Sekejap lagi dah boleh angkat dah. Boleh makan terus. Okay guys, manuk ni dah masak dah. Kita boleh tutup gasnya. Dah siap ayam sengomku, manuk sengomku. Lepak-lepak dulu. Dekat Kalimantan, abang tu dia ambil gambar. Tengah-tengah hari begini. Baby. Go. Santai-santai. Minum teh. Makan ayam. Jenuh nak bakar ayam ni. Makan guys. Manuk sengom tadi. Sedap ni. Tak pernah cuba lah. Wah ni. Petai. Petai. Leo tak makan petai. Okey bang. Okay guys, sampai hari ni je. Jumpa next video. Okay, bye-bye guys. Makan ni guys. Makan kenyang-kenyang. Baru boleh buat kerja.